semua, hari ni saya nak tunjuk satu prosedur penting, iaitu cara menguruskan bangkai ayam dengan betul. Jangan ambil ringan tau, sebab kalau salah cara, boleh bawa penyakit dan cemarkan persekitaran. Ayam ni dah tak bergerak. Kalau jadi macam ni, pertama sekali jangan cemas. Kita kena bertenang dulu dan fikir langkah yang betul. Okey, sekarang adalah langkah paling penting. Sebelum sentuh apa-apa, kita kena pakai dulu sarung tangan, pelitup muka, apron dan kasut getah. Ini untuk elakkan jangkitan dan pastikan kita sentiasa selamat. Ingat tau, jangan angkat bangkai guna tangan kosong. Guna troli atau bekas khas, barulah selamat dan bersih. Lepas tu, segera bawa bangkai ke tempat pelubusan yang betul. Jangan sesuka hati buang merata-rata sebab ia boleh menyebabkan bau busuk dan mencemarkan alam sekitar. Akhir sekali, tanam dalam tanah dan tutup elok-elok dengan tanah atau kapur. Barulah bau busuk hilang, serangga tidak datang dan kawasan pun bersih.